Hai guys, kita di mana? Hai guys, selamat datang. Kita di Kota Tinggi. Orang tu kata dia tak pernah datang Kota Tinggi. So, kita datang ke Kota Tinggi. Sambil nak beli ais. Sambil menyelam minum air, beli ais. Tak tahulah ais ada tidak di Kota Tinggi. Ada? Mestilah ada. Takkanlah orang Kota Tinggi tak minum ais. Katanya Kota Tinggi dia tempat bersejarah. Sama-sama kita baca. Bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Bil aliyyil azim. A'udzu bikalimatillah. Semua tempat bersejarah. Kenapa pula Kota Tinggi je mesti bersejarah? Yalah, tapi lagi sejarah. Kota Tinggi ni sejarah yang lama lah. Takkan you tak tahu makam apa Sultan Mahmud mangkat di Julang dan sebagainya, serta bermacam-macam cerita lagi. So tu kita minta lah perlindungan daripada Allah. Kan? Cerita Mahmud mangkat di Julang. Habis tu kenapa? Apa mitosnya di sebalik cerita Sultan Macam-macam lah. Kan? kat sini? You tahu ke cerita tu? Masyhur dalam sejarah Melayu. Tahu tapi dah lama dah. Tapi berlaku di Kota Tinggi ni lah. Yelah, ada unsur-unsur mistik ke? Tak ada, macam-macam lah kan. Belah dia kejam, dia seorang yang kejam. Malah lah cerita panjang. Itu Tapi kita minta berlindung je lah. Dan apa-apa yang khurafat dan sebagainya yang berlaku di sini. Okey? Kezaliman sesuatu. Tahu pun. Janganlah kita. Tapi orang percaya yang mistik-mistik pula lepas tu. Oh, kepercayaan. Boy. Elok-elok sikit bawa boy. Kita nak ke mana? Habis cakap cerita lagi. Kota Tinggi ni tempat yang bersejarah. Tapi bila kita cakap dengan kamera woman, dia kata semua tempat, memanglah semua tempat ada sejarah. Tapi ini sejarah lagi lama lagi. Permulaannya tamadun Johor. Kita ni tak betul saja guys. Bila kena tak betul je saja, baik kita diam. Tak payah cakap. Dia ada je seorang dia cakap. Kesultanan Melayu lama Johor dulu. Betul tak? Betul tak guys? Betul tak guys? Mana? Itu ada tempat jual-jual tong-tong tu. Mesti ada jual ais. Mana? Tak nampak dah. Nampak sempang Kota Tinggi je dah. Sampai dah ni. Kota Tinggi dah ni. Aku pun tak tahu macam mana lagi Kota Tinggi. Oh, sampai dah. Dah taik bandar, mungkin dia bawa ke masjid. Balik bawa ke mana dah taik Kota Tinggi je tadi. Macam-macam lah tempat dia bawa. So kita nak mencari ais. Ais di Kota Tinggi. Ni kedai apa? Kacang Sup. pun. Sedap tu kena sup. Tak apalah. Orang ni tunggu-tunggulah. Tak dia lah. Ya, dia kena lah tunggu kita kan guys. Saya fitnah dia je. Alah, Dia tak tunggu pun. Dia tanya je sampai bila. takkanlah tak boleh tunggu langsung. Tak ada saja nak bagi isi aku panas je. Melampau sangat. Tak Dia- boleh nak mengikut dia je. Dia tanya je. Alah. Saya yang pergi bakar. Sebenarnya air batu di mana? Oh, inilah bandar Kota Tinggi guys. Kali pertama guys. First time kita sampai ke Kota Tinggi. Nak cari air batu. Oh, di tempat Zaidi, Kota Tinggi. Tak habis-habis. Zaidi. Ingat sangat kat Zaidi. Oi, You yang sebut dulu. yelah. Dia kan BRC. Tak boleh ke you type kilang ais Kota Tinggi? Mana? Jaga-jaga, sekarang dia merah di jalan juga.
Tu apa? Hotel apa? Hotel apa tu? Ingat bandar tak besar boleh cari manual je. Oh, my fruit shop. Wow, banyak pisang. Pisang. Itu sebeban pisang tu. Tak makan lagi. Saja dah nak tahu. Kiri ke depan lagi? Apa kata penasihat? Mana kata? Berhenti taik. Kilang ais kota tinggi. Habis sita. Okey. Masalahnya dia bukan Google, dia map. Dia kena cari dengan Google tu tak? Kilang ais dia akan keluar semua sebab ni map. Tu. Betul ke? Jangan dia bawa jauh kan. Kita kena type dulu kat Google. Cari dulu apa gegai. Oh. Tu ais banyak. Tu. Kejap lah dia. Kat mana? Alah, hon pula. Dah tahu macam mana dia nak tahu kita nak beli. Follow je lah dia. Dia akan Dulu. nampak tu. Kejar dia. Dade you dah bubur dalam ni dah. Dade Basuh ke tak basuh ni? Okey. Masuk ya? Masuk. Berapa? RM4.5. RM4.5. Ada 50 sen ke? Ada. Pergi kedai Kota Tinggi sambil nak tengok tu. Nak makan juga ke? Tak ada lah, saya kira nak cepat je. Kalau nak tak berhajat semalam lah. Terus nak pergi kedai umpan je lah. Senjiwa Mancin. Bagilah alamat tu tadi. Alamat udang belum lagi. Harap kedai ni ada lah. Sebab kalau dah ke Teluk Sengat kan tak ada bandar lah. Angka ni nak keluar. Mana? Dia bagi Pegang je. Tak boleh baca. Apa nama kedai dia? 92 Jalan Kota Tinggi. Desa Kota Tinggi. Dah nak type sini tak payah. Pakai tu je. Itulah tulis lah. 92. Jalan Kota Tinggi. Tak ada nama kedai. Anda bersedia? Ni. Saya sudah. Jom, pergi. Betul? Desa Kota Tinggi. Nanti salah. Pakai yang je.
Mana kita tak payah cari udang-udang hidup sini. Harapkan kedai dia je lah. Semua beli dia. Jom kita pergi. Jangan buang masa. Sekadar nak tengok kota. Besar juga dia punya pasar raya, Pak. Betul. Kan singgah pun nak cari udang. Rugi tak beli di sini je, kita ingat keluar lebih besar. Saja nak singgah sini just nak minum gitu je lah tadi. Rupa keluar tak ada barang juga. Rupanya. Just beli ais. Betul ni? Susah lah dah kamera. Kalau dah macam susah je. Boleh pegang dua-dua. Boleh. Oh, lagi baik lah kalau boleh buat rekod. Oh, terus kita nak dah pergi kota tinggi ni. Agak besar jugalah. Tapi besar Keluang lagi kan? Mana besar dengan Keluang? Ucap. Dalam 800 meter, belok ke kanan. Hanya sekadar kita betul-betul singgah kedai ais. Kemudian kita nak ke Teluk Sengat. Cok, belanja sus. Tak ada lah dah. Ah? Tak ada. Kita nak masuk sini. Sini ke mana? Depan Oh, bandar. 800 meter.